Macam kenal. Hai Q. Mus, lah kat sini kau rupanya. Ingat kau pakai gitar. Alang-alang kau ada kat sini, main sini tolong aku. Konten. Tolong. Ya, tolong apa? Apa tu? Ini ya. Kita ni memang pekerja yang bagus. Dah tak awal. Betul ni ada banyak gitar dalam kereta aku. Yo. Kita ni baru sampai ke macam mana? Baru sampai untuk L2O. Untuk L2O. So kat atas nanti kita akan unboxing, kita tengok condition dia macam mana. Approve untuk L2O, kita L2O terus. Okay, nice Q. Okay. Mantap. Kau tolong aku angkat Boleh tak ada hal. Okay, thanks babe. Ciao dulu. you. Hari ni kita ada receive satu gitar baru. Okay. Dan of course gitar ni akan keluar untuk L2O lah nanti. Jadi sebelum gitar ni keluar L2O, kita unboxing, kita check dia punya condition dia dulu macam mana. Okay, kita tengok gitar apa. Tak tahu lagi gitar apa. Oh, ini yang bos beli daripada overseas, something like that. Ni benda ni John punya kerja lah. Mana-mana dia dapat. Okay guys. Okay, ni kita dapat sebiji Fender Silver Sky. Silver Sky. Silver Sky bukan PRS Silver Sky Okay, Fender US model apa ni? Okay, ni Fender US Elite yang akan masuk, yang akan keluar untuk L2O nanti. So kita check dia punya condition macam mana, tengok ada crack ke, tak ada crack ke. So ada ni biasalah kan kita use kan. Ni semua. Ni body crack. Tak ada pin crack tapi. Nice. Cuma kat sini ada sikit. So far okay lah, benda-benda macam ni tak kosmetik lah. Yes, tak effect kita punya playability kan. So ni okay. Dan seterusnya gitar ni kita akan bagi sub untuk QC nanti. So, kita